Aku balik lagi. Dah pun dapat. Apa kamu nak buat dengan tabung tu, Ganesha? Abang, saya nak buat magic. Magic? Ya, bisa Macam masukkan mana duit sini. pula? Ha? Mesti di sini dalam ni mesti jadi banyak. Alah, kamu ni ada-ada je cuba nak kenakan Bas ya? Tak betul, Alah, Bas. Bas tahulah sekarang ni masuk untuk Magic Skills on tu. Bas tahu. Kawan-kawan pun dah tunggu tu. Jadi jom sama-sama kita saksikan Abang David di Magic Skills on tu. Majlis and Kids on Tour. Selak kad. Langkah pertama, ambil satu set kad permainan. Kemudian, terbalikkan satu keping kad seperti yang telah ditunjukkan. Keluarkan kad yang telah diterbalikkan. Perhati betul-betul tau kawan-kawan. Tangan kita perlu cekap untuk bermain permainan ini. Sebenarnya bukan satu kad sahaja yang kita keluarkan, tetapi dua keping. Angkat kedua-dua kad tersebut, tetapi seolah-olah kawan-kawan hanya memegang satu keping kad sahaja. Gunakan kecekapan tangan untuk mengubah kedudukan kad tersebut. Lakukan seperti yang kawan-kawan lihat. Selamat mencuba. Ganesha. Ya, Bas. Macam tu lah tadi baru Magic yang sebenarnya. Tengok macam mana Abang David tadi. Itu baru hebat. Ya, Bas. Kamu ni dah berangan je tak apalah. Kawan-kawan, kita biarkan Ganesha ni berangan nak jadi seperti ahli magic. Tak apa. Sekarang kita saksikan kartun seterusnya. Ejen 123. Saksikan. Saksikan.